Anda nak tak duduk dekat dengan taman secantik ini? Duduk dekat perumahan yang ada macam-macam facilities. Duduk dekat dengan commercial area dan kedai-kedai yang macam ni. Welcome to Seduduk Kajang. Bagi yang tak tahu, Seduduk Kajang ni terletak di Kajang. Of course, definitely. Obviously. Okay. Dia terletak di Kajang 2, dekat dengan Bandar Teknologi Kajang. Okay. Siapa developer dia? Mesti anda tertanya. Okay, kalau tengok design apa ni semua, bila sampai dekat sini, mesti anda boleh tahu siapa developer dia. It's developed by EcoWorld, one of the best developer yang build and develop a township di Malaysia ni. Seduduk Kajang adalah sejenis project service apartment, freehold property, ada 5 tower. Total unit ada lebih kurang 1,202 unit. Setiap blok ada 5 lift. Blok A, Blok B ada 5 lift dan Blok C, Blok D ada 5 lift. Blok C, Blok D ada extra 1, ada 6 lift. Okay, setiap level hanya ada 8 unit per floor. Jadi, it's okay, tak adalah kata kompleks sangat. Okay lah tu. So, what are the facilities yang ada dekat Seduduk Kajang 2 ni? Okay, macam biasa, 24-hour security, gated and guarded, infinity swimming pool, wading pool, playground, itu semua basic. Memang kena ada untuk semua kondo. Tapi, yang paling best sekali apa dia? Okay, for all you pickleball players out there, kita ada pickleball court. Tunjuk sikit pickleball court dia. Nampak tu? Jadi bila dah beli rumah ni, dah siap rumah ni, tak payah lagi nak pergi sewa court dekat luar, tak payah nak masuk kat duper lah, reclub lah apa semua. Dapat siap-siap kat rumah ni. Boleh jemput siapa player-player lain main sekali kat sini. Ataupun beli rumah sekali kat sini lah. Jangan lupa Oh, kejap. Okay. Sebabkan this is a service apartment, jadi dekat bahagian depan ataupun bahagian bawah service apartment ni ada macam-macam jenis kedai. Okay, yang paling penting kita ada Jaya Grocer. Jadi nak beli barang-barang keperluan setiap hari, nak beli barang basah, nak beli makanan apa semua, boleh pergi ke Jaya Grocer. Okay, Jaya Grocer tu dah confirm tenant Okay, dekat bawah je. Turun lift, jalan kaki dalam masa 2-3 minit dah sampai ke Jaya Grocer. Senang hidup anda. Welcome to Seduduk, dan ini adalah jenis type A dengan build up size sebesar 1,000 square feet. Okay, jom kita house tour sekejap projek ni. Okay, so di belakang kamera tu sebenarnya ialah the main door. So, apa yang akan dapat sekali dengan rumah ni, you will get the digital smart door punya lock. So, that will come together with the house, and then once you enter the house, okay, kalau macam untuk unit ni, layout belah kanan ialah kitchen, dan this is the dining area, bukan living area. So, dekat kitchen, okay, jom kita pergi kitchen dulu. Okay, dekat kitchen ni, nampak ni? L-shape kitchen cabinet ni dapat sekali dan juga sekali dengan kitchen hob ni. Selalunya kalau new project, dia akan bagi, kalau ada yang bagi kitchen cabinet, akan bagi yang straight je, tak ada yang, jarang-jarang lah bagi L-shape ni. So, this will give you an extra, so tak perlu nak tambah lagi kat sini sebab ini dah siap dapat. Tapi yang atas tu tak dapat lah. Yang tu, that one you can add on later on lah. Once you buy the house, this completed, then you can add on. Okay, right next to the kitchen area, sini ada ruang untuk letak washing machine dengan dryer. Okay, macam anda nampak, washer and dryer ni pun akan dapat sekali 2-in-1, washer and dryer dalam satu machine. So, best lah. Banyak benda yang kita tak perlu nak beli. Kitchen cabinet dah ada, kitchen hob dah ada, washer dryer pun dah ada. Dan ada lagi, nanti kita tunjuk apa lagi yang dapat. Okay, so this layout is actually quite square-ish punya layout. So, jadi bila masuk
ialah 1000 square feet, so agak besar lah. Kalau kebanyakan service apartment ataupun kondo-kondo baru sekarang ni, kebanyakan 3 bilik dalam 800 square feet, 900 square feet. Yang ni harga tak sampai 400,000 dapat 1000 square feet. Sangat berbaloi. Okay, so this is the dining area. Macam dekat showroom ni, boleh tengok dia buat macam island dekat sini. Boleh muat 8 seater. Memang boleh muat pun sebenarnya sebab dia besar kan. So letak 8 seater kat sini pun masih selesa, masih ada ruang yang cukup di belah kanan, kiri, belakang, depan. So sangat sesuai lah untuk family kan. Dan datang ke depan lagi. Okay, so this is actually the living area. Dekat sini sebenarnya ada balcony. Nanti kita pergi ke balcony dia. Okay, living area ni letak couch dekat sini, sofa dekat sini. Sini akan letak TV anda. So sini pun ruang dia besar juga. Senang nak susun perabot apa semua. Kalau ada anak kecil, so sini mungkin adalah mainan-mainan semua tu boleh ada kat sini ataupun dalam bilik ketiga nanti. Okay, so satu lagi dekat sini ada balcony. Sini balcony dia tak nampak tapi dia punya line ada kat sini lah. Okay, ni line balcony dia. Boleh imagine tak balcony tu? Kalau tak boleh imagine, jangan risau. Kita boleh set appointment datang ke sales gallery, boleh tengok show unit ni sendiri. Okay, jom. Kita pergi ke master bedroom. Okay, projek ni ada 3 bilik dan 2 bilik air. Okay, so welcome to my master bedroom and your master bedroom nanti bila anda dah beli rumah ni. So, okay, macam tengok dekat sini, this one is a king size, king size bed. Dan masih ada ruang di belah kiri dan juga kanan. Boleh letak dressing table belah sana dan wardrobe dekat sana. Sini adalah tingkap dia yang akan menghadap ke luar nanti. So view apa yang ada? Ada view yang menghadap ke garden, ke tasik tu ada. Ataupun view menghadap ke facilities pun ada juga. So whichever you want, you can choose selagi unit masih ada. Okay, master bedroom mestilah ada bathroom yang tersendiri. So this is the master bathroom. Okay, dekat dalam master bathroom ataupun dua-dua, bukan master bathroom saja, dua-dua bilik air akan dapat instant water heater sekali. Best kan? Oh ya, satu lagi lupa. Master bedroom dapat juga sekali dengan aircon. Okay, yang dekat living area tadi, actually dekat living area pun dapat satu aircon juga. So total dapat 2 aircon dan bilik-bilik lain, bilik kedua dan bilik ketiga akan dapat aircon pipe, copper pipe dengan aircon point sekali lah. So yang itu jimat cost dekat renovation nanti. So tinggal beli aircon sahaja. Aircon mungkin dalam 1000 lebih, 2000 macam tu lah. Okay, so sekarang kita pergi ke bilik yang kedua. Okay, yang ini adalah bilik tidur yang kedua. Okay, macam anda semua dapat lihat dalam video ini. So bilik dia size is a decent size, big size. Actually quite spacious lah. Sebab boleh letak queen size bed dekat sini. Study table boleh muat dekat sini. And then wardrobe boleh letak dekat bahagian sana. Okay, yang bahagian belakang ni bukan dapat full height punya gelas lah. Yang ni akan jadi dinding. Dan mana tingkap dia kan? So tingkap dia akan jadi dekat bahagian sini. Jom kita try buka sikit. Letak tingkap dia. So ini adalah tingkap dia nanti. Okay, so yang ni tingkap ni pun tingkap pula. Bilik ni akan menghadap ke bahagian luar jugalah. Okay, tutup balik. Nanti terang sangat. Okay, sekarang kita pergi bilik yang ketiga. Let's go. Okay, yang ini adalah bilik yang ketiga. Sekarang ni kalau dekat show unit dia jadikan sebagai study area ataupun office area lah. Tapi actually kalau nak masukkan katil dekat sini muat, boleh letak queen size bed pun boleh, single bed pun boleh, double decker pun boleh. Wardrobe boleh letak dekat bahagian sana, study table kat situ. Masih ada sufficient space lah untuk nak solat ke apa dalam rumah pun boleh. Di dalam rumah, dalam bilik ni pun boleh juga. Okay, macam saya cakap tadi, untuk bilik tidur yang kedua dan ketiga ni tak dapat aircon, tapi dia akan dapat copper pipe dan juga wiring point untuk aircon. So tak perlu nak buat hacking apa semua. Yang tu tak perlu, jimat kos, hanya beli aircon saja untuk bilik air. Bilik air pula, bilik tidur yang kedua dan ketiga. Bilik air tak ada aircon lah, sejuk nanti kan. Cakap pasal bilik air, yang ni ialah bilik air yang kedua. So yang ini sama juga, dapat instant water heater macam dekat master bathroom tadi. Okay? Cantik kan rumah tadi kan?
Okay, kalau anda dah terlupa apa yang anda akan dapat with your house purchase, okay, saya tunjuk. Ni ada 7 items yang ada kat sini. Okay, boleh tengok kat sini. Okay, dapat apa? Dapat digital lock set untuk main door, dapat juga L-shape kitchen cabinet, dapat kitchen hob, dapat washer plus dryer, satu mesin lah. So washer dryer 2 in 1, dapat aircon 2 unit, bilik tidur kedua dengan ketiga dapat dia punya copper pipe dan juga wiring point. Dapat instant water heater untuk dua-dua bilik air. Dan satu lagi saya lupa nak mention tadi, light fitting untuk semua bilik, semua area dekat rumah ni akan dapat sekali. Okay, bukanlah lampu panel floor ke apa, dapat downlight fitting, LED punya lampu. Jadi okey lah, practical, senang nak pakai. Memang rumah pun sekarang semua pakai jenis macam tu kan. So it's a good buy for you, it's a good deal for you. At least bila nak masuk rumah tu tak adalah nak kena keluar cost renovation yang banyak sangat. Siapa yang sesuai untuk beli rumah di Serduduk Kajang ni? Okay. Saya duduk je Okay. Okay, kalau pendapat saya newlywed couple pun okey, even single pun boleh. Kalau first home buyer especially, saya memang galakkan anda untuk beli projek dekat sini sebab kita ada package yang sangat menarik. Okay, yang anda hanya perlu standby booking fee sahaja, yang lain semua jangan risau. Yang tu developer akan tolong cover kos-kos tersebut. Okay. Okay, anda mesti tertanya-tanya berapa sebenarnya harga satu rumah jenis Type A yang 1000 square feet ni di Serduduk Kajang 2 ni. Okay, harganya hanya RM366,000 sahaja. Bukan setakat itu, booking fee pun hanya RM500 dan dapat juga free SPA legal fee, free stamp duty, free loan legal fee, free loan stamp duty dan juga free MOT untuk limited unit sahaja. Okay, semua harga dan package ini kita hanya ada promo terhad. Sampai bila? Selagi kita tak announce bila habis, selagi tu masih ada lagi lah. So, jangan terlepas peluang ini. Okay. On top of that, anda dapat juga semi-furnished ataupun partially furnished unit. Macam saya beritahu tadi, ada 7 barang. Ingat lagi tak 7 barang tu apa? Kalau tak ingat, boleh rewind balik, tengok video tadi. Menarik kan? Dah tengok dah house tour tadi? Macam mana? Dah ready nak jadi penduduk Kajang? Bedum. Okey, kalau berminat dengan rumah ni, boleh contact nombor yang tertera di skrin ataupun tekan link dekat description. Dan jangan lupa like, comment, share dan subscribe ke channel kami untuk lebih banyak video yang best-best macam ni. Banyak rumah lagi lah. Okey, so ada basikan dulu. Saya pergi dulu. Bye. See you in the next video.